Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita repeat balik di Muara. Kita tengah spot sama. Kawasan ni lah, tempat kita mari 3 hari lepas. Hari ni kita bersama sipu kita ini, generasi Y. Hati jaga lupa follow generasi Y. Hari ni kita guna ini 3 batang jorel sama dengan generasi Y. Hari ni kita pakai udang hidup saja ini. Beli tak banyak dalam beraya, saya capu-capu ada saya. Pagi saya kakak. Capu-capu tak apalah, kita tergaruk. Okey, apa pun kita set up dulu apa yang patut. Let's go. Okey, set up pertama kita pakai perambut dalam setepos. Udah tak usah lah sangat lah kata. Boleh lah saya kakak gini tak. Okey, balingan pertama. Bismillah, semoga ada manis-manis. Air nampak air pasir hari ni. Try kata cari mani-mani. Ni pun sama juga. Kita pakai berambut. Ni pakai dalam setengah depo sikit. Okey. Settle. Semoga ada mani-mani. Bismillah. Okey, setup kedua ni kita pakai dua mata, rambut dua mata. Ni dalam setengah, dalam sekaki lah. Okey, settle. Bismillah. Okey, settle. Ini sipu kita pun ini 3 batang juga jorel ini. Udah hidup belakang sipu tak? Hidup belakang tak? Tak ada. Tak apa. Kita try cari manis-manisnya. Buk lalu sini. Tadi kata ni macam mana dia boleh lepas sini tepi ni. Sakut lah. Masih baik tarik je. Kau tu ke bawah. Setanjah tu tak ada. Sekarang pau tarik. Macam ada tarikan ni. Tak apa, biar dulu. Kita tengok dia. Buk ni wak kucah sini. Sepatutnya dia boleh ambil belah sana buk tu.
lalu dia habis kata sesat ngai aku ni. Dia berhenti pula, dia terus sahur dia depan ni. Habis takut. Ada tarik ke bawah panjang. Ada kau? Duk. Apa jadi itu? Ada. Tahu. Kau. Bergerak ni. Kau lekat betul lekat tu. Nguti. So macam sakut. Ambil market ni. Oh tu. Boleh. Kau boleh kagar. Oh, bergerak ni. Ada barang ke? Dia mendak ni. Habis tak narik ni. Adakah manis-manisnya? Berasa. Ada manis-manis ke? Oh. Ada rupuk ni. Adalah. Boleh? Adik kawan tu pergi ambil. Ikan sembilan dengan ikan sembilan saja ni. Sakut. Ada manis-manis. Strike. Alhamdulillah strike pertama. Kasar juga. Kita sakut pesta seterusnya. Ada juga lah manis-manis. Ingat kau pagi saat ni berat apa sapuh lekat dalam apa dalam lumpur. Alhamdulillah dah ada manis-manis dah. Ni pun beli upel sebelah ya pun. Berapa ekor, belah-belah ekor jugalah dapat ni. Janji boleh ngai hari ni. Pelepas hari. Minggu depan kita start kerja dah. Start kerja pun dah boleh puasa dah. Tak apalah. Tengah selagi boleh ngai tak hari ni. Okey. Balingan seterusnya. Bismillah. Cari manis-manisnya. Baru ni ngutih saja ni. 3 baru tadi ngutih cuma lekat on ni seekor. Tak apa, kita tunggu. Sipu kita ni duk ikat perambut lagi. Nyating. Hari ni comel ni. Air pasir tu. Pasir surut tu. Pasir surut. Tak apa. Mencari ceritanya. Joret sipu tengah makan tu. Sipu duk mengikat lagi tu. Ada barai tu.
3 kali ngutih tu. Ada tu lekat tu. Mak kita mari 3 hari lepas tu ikan tak dapat nak galak. Hari ni ikan galak molek ni. Ada. Ngotih saja. Ada ngotih apa tu? Tak apa dah. Ada tu. Makan comel tu. Market tu. Ada tu pan itu. Tengah apa? Dah dulu. Ada bagai kau. Ai, ada makan senyap ni. Strak yoga. Si buntal. Buntal gemuk-gemuk ni. Oh, ikan buntal. Si buntal. Ada lagi. Nak sakut upeng. Galik-galik. Okey, balik nak seterusnya. Yang makan senyap butal. Kalau makan gagus tu. Oh. Okey. Bismillah. Okey, kita tunggu dulu. Ada kakak dulu. Cek upel. Ada lagi upel ni. Habis upel. Habis umpan. Bismillah. Ni kita capuk dekat lah. Ramai kot celah-celah batu ni. Adakah si Mega nak makan? Ni capuk-capuk dekat bawah ni. Situ. Jadi panjang pun kita kakak juga. Lama sangat. Ada lagi kau upel ni. Aduk. Ini panah molek ni. Panah-panah nak kojok apa.
Tapi ramai dia kata nak hujan tengah hari ni. Apa lagi tengah kat dia. Habis. Habis upah. Orang pun tak kau ramai dengar ni. Kita ambil upah sipu kita. Sai-sai pagi ni. Okey. Bismillah. Kita bukan dalam setengah jam ke sejam ke kita kalah lah tak makan. Buat duduk lambat sikit tak makan. Masa dia lah. Okey. Oh, kita tunggu dulu. Ada tarikan ni. Bawah ni. Oh. Tak lekat. Tak lekat. Tak lekat. Tak lekat. Aku dia mampu lah. Tak lekat ni lah. Tak lekat ni. Sikit sangat ni sipir ni. Kau rasa dah ni. Kau senjur. Tak ada tak lekat. Aku tadi. Ada. Ada. Nak main kat kuku. Depan-depan tu. Habis. Oh tak apa. Ada terus kira. Tapi tadi memang ada rasa tadi. Tak mungkinlah dia sakut sikit sangat ke pipi kan. Tak apa. Ada rezeki ada. Boleh puasa kita cuti dah. Kita post lah video mana ada. Agak korang layalah video kita dah. 2000 years later. Dah masuk pukul 11. Kita tengah tengok opel. Ada lagi kedok ni. Kita sari opel ingat lah kata.
Bentar lagi. Tak apa. Ni kita cabut daripada lah. Oh wah. Tak galak sangat eh. Tadi galak kat mata ni ala-ala kosong ni. Habis hupan. Ada 2 ekor lagi. Tengok lihat jalan panjang ni. Habis upel. Tak pakai gak kita caw macam biasa. Lah. Dia tukar upaya baru. Okey, baringkan last. Semoga ada manis-manis bawa pulang. Bismillah. Okey. Ada ngoti tu. Ngoti saja. Gak tu macam supermarket. Oh. Ikan kerapu ke ikan depu ni? Ada strike. Depu. Oh. Sakut lagi. Sipu generasi Y. Bui upel dia. Dia suruh sakut lagi.
Dapat dekat lah. Alah? Ada bulu? Ada tarik care. Ada ni. Oh, dekat. Habis. Nanti saja. Suasana masa tengah hari dah. Ada ke si Mega nak balik hari ni? Kalau tak ada lah, kita repeat lepas raya pula lah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni kita berhenti lah sampai di sini lah. Konten kita pada hari ni di Muara. Sebab kita nak sambut boleh puasa dah. Jadi insyaAllah lah kalau larat kita mari ngai pula. Kalau tidak kat selepas raya pula lah kita gomo mancing pula. Kalau dekat kita tengah buat konten sungai pula ke mana boleh puasa ni. Kalau pantai tak cekak kat sungai. InsyaAllah. Ini alhamdulillah lah adalah mani-mani seekor tu boleh rezeki. Sipu kita pun nak pindah spot. Pindah spot ah. Sipu. Penutup ah. Pindah spot. Musim-musim lah. Sipu kita pun hari ni banyak tak jadi juga hari ni. Ngoti-ngoti tak dekat. Tak ada rezeki. Apa pun kita jumpa di minggu depan pula insyaAllah. Assalamualaikum daripada Fik Sarkasting. Jangan lupa follow Generasi Y.